Hai, selamat datang. Hari ini, jom kita bincangkan sesuatu yang sangat penting. Satu senarai simak praktikal untuk kita kawal emosi di tempat kerja. Anggap je perkongsian ni macam nasihat dari seorang mentor, khas untuk bantu anda berjaya secara profesional. Jom kita mula. Pernah tak rasa bila balik kerja tu, bukan setakat badan je yang penat, tapi emosi dan mental kita pun rasa macam dah drain habis. Kalau ya, anda tak keseorangan. Tempat kerja ni memang kadang-kadang boleh jadi satu medan yang sangat meletihkan emosi. Tapi jangan risau, kita akan lihat sama-sama cara untuk atasinya. Okey, ini prinsip asas yang kita kena tanam dalam minda. Tujuan utama kita pergi kerja adalah untuk menyumbang kemahiran kita dan membina kehidupan. Bukannya untuk terperangkap dalam drama atau pergolakan emosi kan? Macam yang tertulis di sini, kejayaan tu datang bila kita guna akal yang waras untuk memimpin, bukan perasaan yang celaru. Baiklah, jom kita masuk ke prinsip yang pertama, minda profesional anda. Ini semua adalah tentang bagaimana nak lindungi ketenangan jiwa kita di tempat kerja. Dekat sini, kita nampak perbezaan yang sangat ketara. Cuba tengok, di sebelah kiri, kalau kita bertindak ikut emosi, kita akan cepat sangat rasa penat dan senang sangat terasa dengan cakap-cakap orang. Tapi, kalau kita guna akal, macam di sebelah kanan, kita akan sentiasa fokus pada matlamat kita dan kita ada tenaga untuk capai matlamat tu. Jadi, macam mana kita nak lindungi fokus kita? Kuncinya mudah je. Pertama, sentiasa ingat kenapa kita bekerja. Untuk cari rezeki, untuk bina kehidupan yang lebih baik. Kedua, jangan biarkan diri kita terperangkap dalam isu-isu kecil atau drama pejabat yang tak penting. Itu semua cuma buang masa dan tenaga. Sentiasa letak matlamat utama kita di depan. Seterusnya, prinsip nombor 2. Kuasa tanpa reaksi. Ini adalah tentang menguasai cara kita memberi respons. Kadang-kadang, memilih untuk tidak bertindak balas, itu sebenarnya menunjukkan kekuatan, bukannya kelemahan. Cuma bayangkan situasi ini. Ada seorang rakan sekerja bagi komen yang sinis pada anda. Naluri pertama kita, mesti rasa nak balas balik dengan lebih pedas kan? Nak pertahankan diri. Tapi langkah seorang yang pro adalah dengan memilih untuk diam. Bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita bijak memilih peperangan yang berbaloi. Dan petikan ni memang merumuskannya dengan sangat baik. Diam itu lebih mahal nilainya. Ingat ya, tak semua benda perlukan jawapan dari kita. Ada ketikanya, diam adalah respons yang paling bijak, yang paling berkuasa dan yang paling dapat menjaga ketenangan kita. Nak tahu macam mana nak buat? Senang je. Ada 3 langkah mudah. Pertama, bila rasa marah atau tertekan tu datang, sedarinya. Kenal pasti perasaan tu. Kedua, sebelum cakap apa-apa, tarik nafas dalam-dalam. Bagi diri sendiri 1 saat. Dan ketiga, tanya diri, respons aku ni akan bantu capai matlamat aku tak? Jaga lidah kita, terutamanya bila kita tengah tertekan. Okey, kita teruskan ke prinsip yang ketiga. Asingkan kerja, bukan manusia. Ini sangat penting untuk kita tahu apa punca sebenar stres kita di pejabat. Sekarang, cuba kita jujur dengan diri sendiri dan tanya soalan ni. Kita penat sebab kerja kita banyak? Atau kita penat sebab drama dan kerenah orang sekeliling kita? Selalunya, kita letih bukan sebab tugasan, tapi sebab kita terlalu banyak fikirkan pasal orang lain. Bezakan dua benda ni, itu langkah pertama untuk uruskan stres dengan baik. Dan inilah kesimpulan utamanya. Ingat ya, tenaga kita ni terhad. Gunakanlah ia untuk siapkan kerja, untuk capai target kita. Jangan bazirkan tenaga tu untuk fikirkan pasal personality atau perangai orang lain yang kita tak boleh kawal pun. Fokus pada kerja, bukan pada drama. Prinsip yang keempat pula, ini tentang menerima realiti tempat kerja. Maksudnya, kita kena belajar untuk bekerja dengan keadaan seadanya. Ini kunci untuk ketenangan jangka masa panjang. Dalam dunia kerja, ada benda-benda yang kita memang tak boleh kawal. Contohnya, arahan yang susah dari bos, keputusan yang tak memihak pada kita, atau polisi syarikat yang kita tak berapa setuju. Menerima hakikat ni bukanlah tanda kita putus asa, tapi ia adalah tanda kematangan seorang profesional. Nasihat ni nampak simple, tapi percayalah ramai yang selalu lupa. Bila anda mula rasa penat, terutamanya dari segi emosi, ambil rehat sekejap. 5 minit pun cukup. Pergi minum air ke, jalan-jalan sekejap. Rehat yang singkat ni adalah satu cara untuk kita servis emosi kita, bukannya tanda kita lemah. Dan akhirnya, prinsip yang terakhir dan mungkin yang paling berkuasa sekali.
Ketenangan adalah kekuatan anda. Ini adalah advantage terbesar anda di tempat kerja. Apa maksud tenang dalam konteks kerja? Ia bukan pasif tau. Ia adalah superpower professional. Orang yang mampu kekal tenang walaupun dalam keadaan tertekan atau kelam kabut, mereka ni sangat bernilai. Kemampuan untuk berfikir dengan jernih bila orang lain panik, itulah yang menjadikan anda aset yang tak ternilai. Quote ni memang merangkumkan semua yang kita bincangkan hari ni. Kalau kita pandai jaga emosi kita, kerja yang paling berat sekalipun akan rasa lebih ringan. Tapi kalau emosi kita tak terjaga, kerja yang paling senang pun boleh jadi sangat membebankan. Semuanya bermula dari dalam. Jadi, sebelum kita berakhir, saya ada satu cabaran untuk anda. Fikirkan tentang minggu ni. Cuba cari satu situasi atau satu perbualan yang akan datang di mana anda boleh secara sedar memilih untuk bertindak dengan tenang, bukannya dengan huru-hara. Itulah langkah pertama untuk anda menjadi tuan kepada dunia profesional anda.